12 Oktober 2000, pemasyhuran duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis. Pada hari ini dalam tahun 2000, duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail dimasyhurkan sebagai Raja Muda Perlis di Istana Arau Perlis. Watikah pemasyhuran baginda dibacakan oleh Yang Teramat Mulia Tengku Syarif Bendahara selaras dengan perkara 30 Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis berhubung pelantikan seorang Raja Muda. Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin kemudian membacakan ikrar taat setia sebelum menerima sebilah keris daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, Raja Negeri Perlis. Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Hajjah Lailatul Syahrin Akasha Khalil, isteri baginda, turut dimasyhurkan sebagai Raja Puan Muda Perlis. Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin yang diputerakan pada 30 September 1967 berkelulusan ijazah sarjana muda ekonomi daripada Universiti La Trobe, Melbourne, Australia.